Kuil Sri Mahamariamman dibina hampir 200 tahun yang lalu dan terletak di Little India, Georgetown. Kuil ini juga dikenali sebagai Kuil India Queen Street dan ada juga beberapa nama yang lain. Jadi cuba komen sikit ya, nama-nama lain bagi kuil ini supaya kita boleh kongsi. Sama seperti pembinaan Masjid Kapitan Keling. Disebabkan komuniti India Muslim semakin ramai di Georgetown, maka begitu jugalah dengan pembinaan kuil. Disebabkan semakin ramai pedagang India yang bertapak di sana. Jadi yang menariknya, kebanyakan mereka yang duduk ya di sekitar kuil ini adalah dalam kalangan pekerja di pelabuhan. Tapi kan, sampai ke hari ini, tak ada siapa pun yang tahu siapakah pengasas sebenar kuil ini dan tarikh tepat pembinaan kuil ini. Tapi yang pasti guys, bahawa kuil ini dibina dalam tahun 1800. Dan kuil ini masih bertapak kukuh sehingga ke hari ini. Dan ia dijaga rapi oleh Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang sejak tahun 1967. Jadi kalau hampa nak tahu lebih lanjut pasal kuil ni, anda semua boleh kaji sendiri, atau yang paling best, hampa terus datanglah ke kuil ni, tengok-tengok sendiri. Jadi share video ni dan follow saya sekali supaya dapat sajikan anda semua dengan fakta-fakta menarik berkenaan Pulau Pinang yang anda tidak pernah dengar lagi.